Nak packing ikan kita nak packing ikan, so kita nak pergi ambil kotak ais dia. Let's go. Okay guys, tu kita bungkus dalam kotak ais Okay, kita nak bawa turun lebih kurang 19 order untuk malam tadi, petang tu. Jom kita bawa turun sekarang. Tak. Secukup ni. Ni ada 10 ni. Ni terlalu 10. Okey. Ni stok kita guys dua bundle lah, kena pakai dua bundle. Sebab nak beli ikan ni. Kita menggunakan ice box macam ni guys. Okey, korang tengok. Kita guna ice box, kita tak guna kotak coklat Okey. So jom, nanti kita tunjuk korang kita cara packing ikan. Tapi lambat sikit lah. Okey, korang tengok kita pakai kotak ais baru guys. Okey. So ikan korang lebih selamat sampai. Nak order bagi tahu nak order boleh Roger guys. Thank you. Sambung lagi. Okay, kita buat luar. Nak start packing ikan lah. Okay. Ni ikan gapi yang kita dah pilih. Okay, kita bawa dekat sebelah untuk setting packing ikan pula. Ni ikan gapi guys. Okay. Kita baru buat tu. Ada yang order 6 ekor, ada yang 2 ekor pun ada. Okay. Nanti dah siap kita sambung lagi. Okay guys, ini ikan gapi kita Okay, kita baru masuk dalam packaging. Okay, dengan udaranya banyak. Okay. Okay, tengok lagi. Tapi ada lagi yang kita nak kena packing lagi lah. Okay, banyak lagi memang banyak lagi guys. Sekarang kita nak packing order untuk ikan pola pula lah. Mini pola Ni kita ada offer guys, murah-murah guys. Boleh bayar pakai QR. Okay. Standby guys. Okay guys, kita packing tengah packing lagi ni. Okay guys, kita dah settle packing ikan Okay, kita dah settle packing ikan pola dengan ikan gapi. Okay. Okay, ini packing dia. Kita semua menggunakan kotak ais. Okay, ais box yang kita packing dalam kotak ais. Ada yang order aquarium juga. Okay. Yang kotak ais kecil-kecil ni semua ikan gapi dengan ikan pola fish lah. Okay, yang ni.
Ni pun ada promosi lagi. Kalau korang nak beli ekor ni pun ada. Okay, ni kita baru settle packing lah. Lepas tu kita nak pergi post. Thank you guys, mana yang sudi order. Jangan lupa klik like, komen dan share video ni guys. Nak datang pick up boleh, nak datang tengok-tengok ikan boleh, nak beli boleh. Okay, thank you.